Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Azman bin Fazil selaku pensyarah bagi kursus Sosiologi dalam Pendidikan EDUP 2102. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Aliana Adirah binti Azlan, bersama dua orang lagi rakan seperjuangan iaitu Nur Umi Umairah binti Muhammad dan Nur Hidayah binti Mu'in. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan pertama tentang kewujudan perkembangan sosio-budaya di sekolah dan implikasinya terhadap bidang pendidikan. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan apakah yang dimaksudkan dengan konsep sosio-budaya. Perkataan sosio itu sendiri bermaksud kemasyarakatan, manakala perkataan budaya bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran mahupun akal budi, iaitu bagaimana cara seseorang itu berfikir. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010, sosio budaya ini didefinisikan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain. Rosli Kain dan Muhammad Hanafiah tahun 2025 pula berpendapat bahawa konsep sosial budaya ini merujuk kepada pemahaman berkaitan bagaimana budaya dan faktor sosial mempengaruhi dalam masyarakat. Secara ringkasnya, sosial budaya merangkumi amalan yang mempengaruhi gaya hidup sesebuah kelompok masyarakat. Perbezaan dalam aspek sosial dan budaya yang wujud dalam masyarakat seperti perbezaan bangsa, bahasa, agama, adat resam dan sebagainya merujuk kepada kepelbagaian sosial budaya. Kepelbagaian sosial budaya ini memberi gambaran tentang bagaimana masyarakat dapat saling mempengaruhi antara satu sama lain dan memberi sumbangan kepada perkembangan sosial dan budaya. Seterusnya, kita lihat apakah hubungan sosial budaya dengan persekitaran sekolah. Terlebih dahulu, hubungan sosial budaya dengan persekitaran sekolah ini adalah amat erat kerana sekolah merupakan institusi sosial yang mencerminkan budaya masyarakat setempat. Hubungan yang dapat dilihat pertama ialah dari segi kepelbagaian budaya dan interaksi sosial, yang mana sekolah merupakan tempat pertemuan antara murid dan guru daripada pelbagai latar belakang dari segi bangsa, budaya, adat resam dan sebagainya. Contohnya dengan mengadakan sambutan hari kebangsaan mahupun sambutan hari perayaan seperti Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baharu Cina di peringkat sekolah dapat menyemarakkan perpaduan dalam kalangan murid. Selain itu, hubungan dapat dilihat melalui bahasa dan komunikasi, yang mana bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang berfungsi sebagai alat komunikasi ini mencerminkan kepelbagaian sosial budaya murid. Contohnya, menerusi amalan komunikasi antara murid di sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum ini sekaligus dapat membantu memperkukuh integrasi sosial. Selain itu, kita dapat lihat dari segi hubungan sekolah dengan komuniti itu, yang mana sekolah menjalinkan kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat untuk mengukuhkan hubungan antara murid, guru dan ibu bapa bagi tujuan membentuk persekitaran pembelajaran yang positif. Contohnya melalui aktiviti gotong royong, membersihkan persekitaran sekolah mahupun program anak angkat dan juga program ceramah oleh pemimpin setempat. Berdasarkan laporan tahunan 2023 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025, KPM telah melaksanakan inisiatif pengukuhan perpaduan dalam ekosistem sekolah di bawah PPPM ini untuk bertujuan melahirkan warga sekolah yang boleh memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian bagi mewujudkan identiti nasional. Misalnya, pembudayaan amalan perpaduan di sekolah dilaksanakan melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Bagi memastikan murid terlibat secara
aktif dalam kegiatan co-curriculum bagi memupuk semangat kebersamaan tanpa mengira perbezaan kaum. Pelbagai peluang perlu dilaksanakan bagi membolehkan setiap murid dapat mengenali atau bergaul antara satu sama lain. Dalam laporan yang dikemukakan, dapatan daripada kajian indeks perpaduan di sekolah pada tahun 2022 mendapati terdapat 4 negeri yang memperoleh pencapaian yang rendah. Oleh itu, KPM melaksanakan satu kem perpaduan di peringkat kebangsaan untuk memberi peluang kepada murid bergaul dengan murid pelbagai bangsa dari negeri yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Antaranya, yang pertama ialah bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga ialah struktur sosial, yang keempat ialah agama, yang kelima ialah kepercayaan, yang keenam ialah adat resam dan yang terakhir ialah budaya. Faktor pertama yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah ialah bangsa. Bangsa didefinisikan sebagai jenis manusia daripada satu asal keturunan. Definisi lainnya ialah bangsa merupakan kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Contohnya, Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa atau perkataan lainnya ialah kaum, yang mana 3 kaum utama di Malaysia terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Menurut statistik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020, di Malaysia terdapat sebanyak 7,780 buah sekolah rendah. Seperti yang kita tahu, antara jenis sekolah rendah yang terdapat di Malaysia ialah seperti Sekolah Kebangsaan SK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT. Dalam konteks ini, saya ambil satu contoh statistik SJKC untuk melihat peratusan murid di SJKC pada tahun 2020. Di sebelah kanan, seperti statistik yang dipaparkan, dapat dilihat bahawa peratusan murid Melayu di SJKC ialah sebanyak 15.33%, manakala murid Cina ialah 88.15% dan murid India sebanyak 1.67%. Berdasarkan peratusan tersebut, dapat dilihat bahawa peratusan murid Cina lebih tinggi berbanding kaum yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa ibu bapa yang berbangsa Cina lebih memilih untuk menempatkan anak mereka di SJKC. Seterusnya, kita lihat satu artikel yang diterbitkan oleh Malaysia Kini pada tahun 2019, iaitu satu tinjauan mendapati bahawa rakyat Malaysia berbelah bahagi terhadap pendidikan satu aliran kerana mereka bimbang akan berlakunya diskriminasi kaum. Namun, terdapat responden yang terdiri daripada semua kaum yang menyokong pendidikan satu aliran ini. Seperti yang kita dapat lihat pada paparan di sebelah kanan, statistik sebab utama rakyat menerima pendidikan satu aliran, iaitu sebanyak 66% mempercayai bahawa pendidikan satu aliran merupakan kunci kepada perpaduan. Selain itu, kita dapat lihat sejumlah 51% responden menyokong pendidikan satu aliran kerana mereka berpendapat bahawa ia merupakan wadah yang baik untuk pergaulan kanak-kanak semua kaum pada usia yang lebih muda. Faktor kedua ialah bahasa. Bahasa memainkan peranan penting dalam mewujudkan kepelbagaian sosio budaya. Dan apa yang dimaksudkan dengan bahasa? Bahasa ialah sistem lama vokal yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Proses komunikasi bahasa boleh berlaku apabila adanya penutur dan pendengar. Dan Chomsky 1957 juga turut menjelaskan bahawa setiap penutur dan pendengar mempunyai dua perkara penting, iaitu kecekapan bahasa dan pengucapan bahasa. Dan kewujudan bahasa ini amat penting untuk bersosial, dan bahasa yang digunakan juga adalah amat berbeza mengikut sesuatu kaum tersebut. Dan sebagaimana yang disebut oleh Noraini, Muhammad Adri dan Muhammad Isa 2017, konsep kepelbagaian bahasa ini terhasil daripada kepelbagaian bahasa, kaum, etnik, latar belakang dan amalan masyarakat.
Manusia secara fitrahnya dijadikan dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza-beza dan semua mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Justeru itu, pengadaptasian kepada kehidupan multi-etnik perlu diberikan perhatian agar keharmonian dan perpaduan dapat dikecapi dan dikekalkan. Di sekolah, murid terdiri daripada pelbagai kaum dan mempunyai dialek pertuturannya yang tersendiri. Meskipun begitu, ibu bapa bebas memilih jenis sekolah untuk menghantar anak-anak mereka dalam mendapatkan pendidikan. Jenis sekolah di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan Cina yang menggunakan bahasa Mandarin dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa Tamil. Keadaan ini mendedahkan murid untuk memahami bahkan dapat bertutur menggunakan lebih daripada satu jenis bahasa. Hal ini mewujudkan kepelbagaian bahasa di peringkat sekolah, kesan daripada percampuran pergaulan etnik dalam institusi pendidikan walaupun bahasa utama yang digunakan ialah bahasa Melayu. Dan pada pengamatan saya, di Malaysia juga, sejarah juga telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah memainkan peranan penting dan berkesan dalam kebudayaan bagi mengeratkan perpaduan masyarakat. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang berdaulat telah berjaya memupuk perpaduan murid di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Semua hal ini telah dilaksanakan secara berperingkat oleh Bahasa Melayu sejak tahun 1957 sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 152 iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996 iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di institusi pendidikan. Faktor yang ketiga ialah struktur sosial. Struktur sosial merupakan unsur asas dalam masyarakat yang mana ia merupakan susunan masyarakat yang tersusun berdasarkan peranan dan kedudukan individu dalam kelompok sosial. Ciri-ciri sesuatu masyarakat ialah hidup berkelompok atau berkumpulan yang mempunyai pelbagai budaya dan sering mengalami perubahan mengikut kelompok atau kumpulan tersebut. Dalam kelompok atau kumpulan masyarakat, haruslah mempunyai kepimpinan supaya mereka dapat mengetuai kumpulan dan kelompok tersebut. Mereka juga saling berinteraksi dan memerlukan antara satu sama lain. Dan mereka juga mempunyai aturan sosial iaitu kelas bawahan dan kelas atasan mengikut kemampuan masing-masing. Struktur sosial di kalangan murid pula dapat dilihat kepada 4 aspek iaitu kasta, susun lapis sosial, kelas sosial dan status sosial. Kasta merujuk kepada sistem sosial tertutup yang diwarisi sejak lahir di mana individu tidak boleh menukar kedudukan sosial mereka. Dan pada pengamatan saya, dalam konteks sekolah di Malaysia, sistem kasta tidak begitu ketara kerana masyarakat mengamalkan sistem pendidikan yang terbuka kepada semua. Namun, jika ada perbezaan berdasarkan latar belakang keluarga dalam penyertaan aktiviti tertentu, ia boleh dikatakan mempunyai unsur kasta secara tidak langsung. Susun lapis sosial pula bermaksud kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan faktor seperti kekayaan, pendidikan atau keturunan. Di sekolah, ini dapat dilihat melalui pembahagian murid berdasarkan pencapaian akademik. Sebagai contoh, kelas elit untuk pelajar cemerlang dan kelas biasa untuk pelajar lain. Dan pelajar yang memegang jawatan seperti pengawas juga boleh dikatakan berada dalam lapisan yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang biasa. Kelas sosial adalah lebih fleksibel berbanding kasta dan bergantung kepada faktor ekonomi serta pencapaian individu. Pada pengamatan saya, di sekolah, murid dari keluarga berada mungkin memiliki akses yang lebih banyak sumber pendidikan seperti tuition tambahan, gadget pembelajaran canggih atau mampu menyertai lawatan sekolah yang mahal berbanding dengan murid dari keluarga yang kurang berkemampuan. Dan yang terakhir ialah status sosial yang boleh dibahagikan kepada status yang diperoleh dan status yang diberikan. Dan pada pengamatan saya, status yang diperoleh bergantung kepada usaha individu seperti pelajar yang menjadi ketua pelajar kerana kepimpinannya. Dan status yang diberikan pula adalah sesuatu yang tidak boleh diubah seperti anak seorang guru yang dihormati di sekolah. Seterusnya ialah agama yang merupakan hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan yang dianggap suci ini mampu membawa kepada rasa tunduk manusia kepadanya dan manusia mencintainya, mempercayai dan meminta perlindungan daripadanya. Dan agama bukan sahaja membantu manusia untuk mengenal Tuhan, tetapi agama juga memberi kesejahteraan hidup. Dan kalau kita tengok di Malaysia, agama dan etnik telah menjadi identiti kelompok yang saling melengkapi
disehinggakan kelompok etnik disamakan dengan kelompok agama. Orang Melayu dianggap sebagai orang Islam, orang India dianggap sebagai orang Hindu, orang Cina dan Siam dianggap sebagai orang Buddha, serta masyarakat orang asli dan suku kaum Bumiputera di pendalaman Sabah dan Sarawak sebagai penganut animisme. Pada pengamatan saya, di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi, namun setiap individu bebas memilih dalam beragama sebagaimana yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 2009 dan Nufahana et al. 2019 menjelaskan kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia telah mewujudkan kepelbagaian budaya. Hal ini kerana perbezaan budaya dan agama dalam kalangan pelajar di sekolah memaparkan variasi dalam bahasa, nilai, norma, tradisi, kepercayaan dan aspirasi yang memiliki dan dibawa oleh pelajar ke dalam persekitaran sekolah. Dan Syuras 2017 juga turut menyatakan bahawa meskipun pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio budaya, namun pelajar bebas bergaul walaupun wujud perbezaan nilai dan kepercayaan agama. Di sini kita dapat lihat menerusi data yang diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2025 yang mana majoriti penduduk Malaysia yang beragama Islam dengan peratusan sebanyak 63.5% dan agama Buddha pula merupakan kumpulan kedua terbesar iaitu sebanyak 18.7% daripada jumlah penduduk dan seterusnya penganut Kristian membentuk 9.1% manakala 6.1% menganut agama Hindu dan selain daripada itu 8% penduduk tidak beragama dan baki sebanyak 0.9% terdiri daripada penganut agama lain. Dan kepelbagaian ini mencerminkan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama hidup dalam suasana harmoni dan saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hidayah. Saya akan menyambung pembentangan dengan faktor yang seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah iaitu faktor kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan ialah sesuatu ataupun satu akuan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang disertai oleh perasaan yang pasti dan utuh terhadap perkara tersebut. Ianya berkait dengan jiwa kita semua. Baiklah, perkongsian tentang kepercayaan masyarakat lain yang kita terapkan kepada murid di sekolah dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang salah faham antara murid yang terdiri daripada pelbagai kepercayaan yang berbeza. Ini juga kita dapat melatih murid kita untuk melihat perbezaan itu dari sudut yang positif. Okey, baiklah. Berdasarkan pembacaan saya tentang kajian yang dilakukan oleh Nur Farhana Abdul Rahman bersama rakan-rakan pada tahun 2020 telah menyatakan bahawa sebuah masyarakat yang sejahtera dan damai itu adalah dengan cara mereka menghormati latar belakang dan asas kepercayaan masing-masing. Hal ini kerana bila kita mempercayai ataupun kita hormat tentang asas kepercayaan masing-masing, kita dapat bertolak ansur antara satu sama lain. Perbezaan kepercayaan ini dapat melahirkan nilai moral dan interaksi sosial yang lebih baik. Contohnya kita dapat lihat bila Hari Raya Aidilfitri, sebuah sekolah itu akan mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan bila tiba waktu Hari Gawai pula, sekolah itu akan mengadakan sambutan Hari Gawai. Perkara ini kita dapat lihat sebagai salah satu tanda untuk menghormati dan menghargai murid dan guru yang terdiri daripada pelbagai agama dan kepercayaan yang berbeza-beza. Seterusnya, saya akan terangkan tentang faktor adat. Adat menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat bermaksud cara yang sudah menjadi kebiasaan. Manakala perkataan resam pula kita dapat lihat maksudnya ialah lembaga, peraturan, hukum dan norma yang telah dipraktikkan oleh sekumpulan masyarakat. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa adat resam membawa maksud suatu peraturan yang telah diamalkan oleh masyarakat itu sejak turun-temurun. Bila kita lihat di sekolah, masyarakat ataupun murid ini terdiri daripada pelbagai bangsa. Oleh itu, perbezaan adat resam yang wujud di sekolah itu akan membuka minda komuniti sekolah itu untuk menghormati adat resam kaum lain, iaitu kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu. Baiklah, seterusnya ialah bukti tentang faktor adat resam. Di sini kita dapat lihat perkongsian di laman web Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan yang bertajuk Erat Hubungan Pelbagai Kaum.
Di sini kita dapat lihat sebuah sekolah mengadakan sambutan Tahun Baru Cina. Adakah terdetik di fikiran anda semua, mengapa sekolah yang mempunyai pelbagai bangsa mengadakan sambutan Tahun Baru Cina? Baiklah, berdasarkan pembacaan saya terhadap perkongsian ini, saya dapat simpulkan bahawa guru besar sekolah ini mengambil satu inisiatif yang sangat baik. Kerana dengan adanya sambutan Tahun Baru Cina ini, kita dapat lihat perpaduan antara kaum dapat dieratkan. Selain itu, guru besar sekolah ini juga berhasrat untuk menambah ilmu pengetahuan murid-muridnya tentang adat resam pelbagai bangsa. Perkongsian tentang pelbagai aktiviti semasa sambutan Tahun Baru Cina dapat dilihat semasa sambutan Tahun Baru Cina di sekolah ini. Dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini yang dilaksanakan oleh murid-murid yang pelbagai bangsa, kita dapat lihat ia dapat menjentik perasaan hormat menghormati tentang adat resam masyarakat yang berbilang bangsa. Baiklah, seterusnya ialah faktor yang terakhir, iaitu faktor budaya. Berdasarkan pembacaan saya dalam kajian Mahbub pada tahun 2017, ianya telah menjelaskan bahawa kepelbagaian budaya adalah mengenai sesuatu penerimaan dan penghargaan terhadap sesuatu budaya, sama ada budaya murid itu sendiri maupun budaya orang lain. Baiklah, kita dapat lihat sekolah telah berfungsi menjadi satu tempat untuk berlakunya pengintegrasian antara kaum, iaitu pengintegrasian ini berlaku dengan adanya pelajar yang berlainan etnik dan budaya. Ianya telah dinyatakan oleh Yong bersama rakan-rakannya dalam kajian yang dilaksanakan pada tahun 2018. Selain daripada itu, kita dapat lihat juga sekolah berfungsi sebagai pusat menimba ilmu pengetahuan, malah sekolah juga berfungsi sebagai satu medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kepelbagaian budaya ini sangat ditekankan dalam sekolah apabila ianya menjadi satu daripada 6 aspirasi sistem pendidikan dalam Pelan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Ianya dinyatakan oleh Hafzan, Zulkifli dan Khairul Anwar dalam kajian mereka pada tahun 2018. Seterusnya ialah saya sertakan bukti tentang faktor budaya. Kita dapat lihat dua keratan akhbar, iaitu keratan akhbar pertama iaitu keratan akhbar yang telah menunjukkan satu aktiviti yang dilaksanakan di sekolah yang berada di Kulai Johor. Sekolah ini telah melaksanakan aktiviti di mana murid-muridnya memakai pakaian yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan adanya aktiviti seperti ini dapat melahirkan ataupun menjentik rasa hormat menghormati antara murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Seterusnya kita lihat keratan akhbar yang kedua ialah aktiviti di sekolah untuk memupuk perpaduan yang lahir daripada kalangan murid. Seterusnya ialah implikasi sosio-budaya terhadap murid, yang mana implikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Yang mana yang pertama, murid dapat memupuk perpaduan dan menerima kepelbagaian sosio-budaya tanpa mengira latar belakang agama dan kaum. Sebagai contoh, melalui program rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP yang dilaksanakan di sekolah, didapati 3 komponen di bawah program tersebut diterima baik oleh pelajar dari etnik Cina dan Melayu, sekaligus dianggap berjaya dalam memupuk perpaduan kaum dan menerima kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Dan 3 komponen tersebut adalah sukan dan permainan, aktiviti perayaan dan perhimpunan, serta aktiviti perkemahan dan lawatan. Sekiranya kepelbagaian sosio-budaya itu dapat diterapkan dalam diri pelajar, mereka akan dapat melihat perbezaan yang wujud secara positif dan berupaya mengharmonikan perbezaan tersebut, dan sikap menghormati dan menghargai perbezaan ini hanya boleh dilihat dengan mengambil kira perkara yang tidak boleh dimakan, tetapi juga melalui perkara yang boleh dimakan, dengan arti kata lain, pemakanan halal.
Seterusnya ialah implikasi negatif. Pelbagai perbezaan dapat diperhatikan apabila pelajar berada di bangku sekolah yang mana perbezaan ini mampu mempunyai potensi yang tinggi untuk membentuk jarak sosial atau sepadan antara etnik dalam kalangan pelajar sekiranya tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Dan pada pengamatan saya, keterbatasan hubungan antara pelajar merentasi etnik ini akan menimbulkan sikap stereotip dan membawa kepada ketegangan antara etnik. Seterusnya, sikap prejudis dan stereotip yang wujud dalam kalangan pelajar terhadap sesuatu etnik akan mengakibatkan pelajar yang mendapat dampaknya akan merasa persekitaran yang penuh dengan nilai syakwa sangka antara satu dengan yang lain. Bahkan, sikap ini juga akan menggugat keyakinan dan kepercayaan pelajar terhadap etnik lain serta usaha untuk mewujudkan hubungan yang positif antara pelajar pelbagai etnik sukar untuk dicapai. Seterusnya saya akan meneruskan tentang implikasi terhadap guru. Kita dapat lihat implikasi positif menurut Mok Sun Sang dalam bukunya pada tahun 2002. Guru itu bukan saja peranannya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi dia juga berperanan dalam menanam sikap, nilai dan sasiah yang sempurna dan mematuhi peraturan dalam satu masyarakat itu. Kita dapat lihat pula implikasi negatif kepada guru ialah sikap perkauman telah menjadi satu cabaran utama dalam membentuk hubungan etnik yang harmoni. Sikap perkauman ini wujud dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam kalangan guru, yang menunjukkan sikap perkauman terhadap guru yang terdiri daripada pelbagai bangsa, etnik dan kaum. Perkara ini telah dinyatakan oleh Yasmin dan Nazimah dalam kajian mereka pada tahun 2016. Seterusnya, kita lihat implikasi sosial budaya terhadap sekolah dari segi implikasi positif dan implikasi negatif. Pertama, dari segi implikasi positif, sosial budaya dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian. Hal ini demikian kerana sekolah merupakan tempat penyatuan pelbagai kaum dan budaya. Oleh itu, kepelbagaian tersebut membolehkan setiap murid dari pelbagai latar belakang ini memahami dan menghormati perbezaan antara mereka. Dari segi implikasi negatif pula, sosial budaya boleh menyebabkan polarisasi kaum dalam sistem sekolah, yang mana pemisahan murid mengikut jenis sekolah seperti Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT boleh menguatkan interaksi antara kaum sejak usia muda. Hal ini boleh menyukarkan integrasi sosial dalam masyarakat sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Secara kesimpulannya, berdasarkan pemerhatian dan pembacaan kami semua, dapatlah disimpulkan bahawa perkembangan sosio-budaya di sekolah telah memberi impak yang sangat besar terhadap cara pelajar dan murid itu berinteraksi, berkomunikasi dan menerima pendidikan. Kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dan aspek bahasa, bangsa, struktur sosial, agama, adat resam dan budaya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang inklusif dan harmoni. Baiklah, perkara ini kita dapat lihat bahawa guru dan pelajar itu sendiri perlu memahami serta mengadaptasi nilai-nilai sosio budaya ini dalam pengajaran dan pembelajaran harian mereka.